Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyatul Azhara binti Muhammad Sani. Saya tahun 5 dari Sekolah Kebahasaan Pelda Cimumuy. Bayangkan jika kawan kita dalam kesusahan, adakah kita akan membantu mereka walaupun dalam bahaya? Inilah persoalan yang cuba disampaikan oleh sebuah buku yang sangat menarik yang akan saya meresensikan pada hari ini. Buku yang saya pilih untuk resensikan pada hari ini ialah Jasa yang Terbalas, karya Hamdan Muhammad Ali dan diterbitkan pada tahun 2026 oleh Pustaka Cergas Jaya. Buku ini sebahagian daripada siri tauladan Alam Rimba. Buku ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang erat, iaitu si Landak dan si Kera. Pada suatu hari, hujan turut dengan sangat deras. Si Landak ingin mencari makanan. Tiba-tiba si Kera dan si Landak berjumpa. Si Kera menasihati supaya berhati-hati ketika cuaca hujan kerana mungkin terdapat banyak lumpur air dan arus sungai yang deras. Selepas berpisah beberapa minit kemudian, si Kera terdengar bunyi jeritan meminta tolong. Tanpa membuang masa, si Kera pergi ke tempat yang terdengar jeritan bunyi meminta tolong. Rupa-rupanya si Landak telah dibawa oleh arus sungai yang sangat deras. Tanpa membuang masa, si Kera menyelamati si Landak. Akhirnya si Landak selamat dan berterima kasih kepada si Kera kerana telah menyelamati dia. Keesokan harinya, mereka berjanji ingin bermain bersama-sama. Si Landak pergi ke rumah si Kera. Ibu Kera berkata, si Kera sudah keluar lama. Kemudian si Landak sangat risau dan mencari si Kera. Ketika sedang mencari, si Landak terdengar bunyi jeritan meminta tolong. Rupa-rupanya suara si Kera. Si Kera telah digigit oleh sang musang. Si Landak menyuruh si musang untuk melepaskan gigitannya yang ganas. Tetapi si musang sangat degil. Dia tidak melepaskan gigitannya. Akhirnya si Landak mengeluarkan senjata rahsianya, iaitu pancaran duri. Akhirnya si musang lari kerana ketakutan dan kesakitan. Si Kera berterima kasih kepada si Landak atas perbuatannya yang dapat menyelamatkan dia tadi. Mereka berdua sangat berterima kasih kerana dapat membantu ketika dalam kesusahan. Keistimewaan buku ini ialah mempunyai cerita yang sangat ringkas dan menarik, menggunakan watak haiwan dan dekat dengan imajinasi kanak-kanak. Selain itu, buku ini syarat dengan nilai-nilai seperti berani, saling tolong-menolong dan semangat persahabatan yang sejati. Pada pendapat saya, buku ini sangat istimewa kerana mengajarkan kita bahawa sahabat yang sebenar akan menolong kita tak kira masa ataupun tempat walaupun dalam keadaan yang bahaya. Pengajaran yang kita dapat dalam buku ini ialah kita hendaklah sentiasa menghargai jasa orang yang telah membantu kita. Dan kita juga perlu selalu membantu kawan kita walaupun dalam kesusahan kerana kebaikan yang kita lakukan akan sentiasa dibalas pada suatu hari nanti. Kesimpulannya, buku Jasa yang Terbalas bukan sekadar cerita tentang kisah alam rimba, tetapi kisah persahabatan yang penuh dengan pengajaran. Semoga kisah ini dapat mengajarkan kita bahawa sahabat sejati akan sentiasa tolong tak kira masa atau tempat yang berbahaya. Sekian, terima kasih.